Tak. Sehat, Alhamdulillah. Kanda sehat? Asyum. Alhamdulillah, ya Allah. Sesuai ke tak tekanlah sesuai ke tidak? Sesuai apa? Dia cakap sesuai ke tidak, tu je. Soalan kau ni. Upin! Upin kepala dia. Pala kau lah! Kepala kau lah. Budaya, aku tahulah budaya. Kau kaca. Batak budayaku, bukan kuli. Ya, tapi di sini lain. Gak terima kau! Aku pun gak terima. Sama kamu. Kamunya sesuainya bawang merah, bawang putih sesuai sama kamu ya. Bang, bawang merah, bawang putih itu ya. Okey, ini Upi Ipin. Cermin mata wajib bawa kena. Asal kena bawa sejuk. Macam-macam saya nak pergi sana. Oh, jap. Okey, kalau macam tu, kalau segi macam buku-buku umrah semua benda, kita letak beg dalam ni, betul tak korang? Buku-buku umrah. Betul tak? Kita letak dalam ni, betul tak? Betul tak korang? Ya, betul. Asal aku nampak macam ustaz hari ni. Rambut panjang sebenarnya. Betul kan dah? Macam ustaz lah kan dah. Kau buat ada akal kau. Kau jangan sampai aku start ceramah lagi. Betul, ya, letak dalam satu beg kecil, betul. Al-Quran kecil pun letak dalam beg, betul tak? Kalau letak dalam lagis tak elok, tak manis. Maksud saya perlu bawa. Saya perlu bawa lagis lain tak korang? Saya perlu bawa lagis lain tak korang? Atau lagis satu ni je korang? Ke macam mana korang? Cerita lah sikit. Korang, saya perlu bawa lagis lain tak? Tak perlu. 2 dah cukup dah kan dah. Yang lain beli dekat sana. Engkau kan banyak duit. Wah, engkau akan tanya. Jangan mention pasal duit. Nanti saya doakan saya dilimpahkan rezeki lagi, amin. Aduh, tuan-tuan ni lah nak ada dalang-dalang pula dah. Sekejap korang Kau pernah faham tak? Satu tai hidung tu jenis terpelik ujung-ujung ni. Lepas tu kita nak macam nak hidu, dia macam sangkut. Sekejap hidung saya tak macam hidung korang. Hidung korang jenis penyek, betul tak? Macam kena tijak, betul tak? Hidung saya ni jenis hidung-hidung Arab ni hidung. Macam ni. Dia kalau kait gini, nampak? Kait ni dia baru masuk ni tangan. Dia gitu cara dia. Korang hidung kemek tak boleh buat apa lah. Dapat tak kanda? Nanti botak licin tak kanda? Saya tak tahu lagi lah. Nak botak licin ke apa ke. Yang tu nantilah saya fikir. Boleh? For now saya tak fikir lagi lah. Untuk for now tak fikir lagi. Nanti kalau saya dah ada fikiran, daripada saya bergedah. Saya sekarang nak sampai sana dulu, insyaAllah. Ubat-ubatan jangan lupa kan dah. Ubat-ubatan sana tak ada CVE ke? Hai abang, hai. Bila berangkat? Kejap lagi bang, pukul 5. Pukul 5 kejap lagi saya berangkat. Terus pukul 6 sampai. Ni saya beritahu korang, lepas korang kuat hidung, pastikan korang kena buat dekat ni rambut korang. Sebab apa nak bagi rambut korang terletak. Itu cara macam mana jaga rambut, okey? Yang mana yang tak tahu, boleh guna tutorial, okey? Oi, tak dengar. Caca. Saya dekat tau, tengah baca doa. Minta maaf tau, tengah baca doa. Assalamualaikum. Dia Caca ya tu. Tadi tahu, Kanda tengah baca doa kakak. Kanda jenis macam ni sikit. Doa. Caca.
Dia cakap Caca. Alhamdulillah. Macam Pak Haji. Kakak. Hai. Kakak ni tak selesa dah muka sebelah. Boleh tak saya nak tengok kakak je nak bercakap dengan kakak tu boleh? Tak boleh. Sebab saya tak berapa minat lah yang sebelah tu. Boleh tak nak tengok kakak je? Tak minat tapi warna baju raya sama Itu sama. Saya pun tak terfikir nak pakai sama ke apa ke. Pergi tanya dia. Boleh pula tu sama. Saya tak ada macam nak matching tadi Tak mengaku. Tak mengaku Kakak sihat kak? Sehat, Alhamdulillah. Kanda sehat? Alhamdulillah, ya Allah. Kakak tahu, saya memang macam ni. Kalau contoh bersin ke apa, saya akan cakap Alhamdulillah selalu. Apa tu? Tahu? Kakak sihat kakak? Sehat, Alhamdulillah. Keluarga sihat? Apa dia? Keluarga sihat? Sehat. Mak sihat? Sehat, Ayah Alhamdulillah. sihat? Sehat, semuanya sehat. Semua sihat? Alhamdulillah. Lah, nanti insyaAllah lah Kanda dekat sana ni Kanda doa lah kesejahteraan. Mama tanya, Kanda sehat? Sihat Mama. Sihat Mama. Kanda sihat je Mama. Kanda. Kak bila nak ajak saya datang sana? Datang Sabah. Bila Kanda nak datang? Kita kalau ada keluarga belah sana pelawar ke untuk datang, boleh je datang. Datanglah sini. Boleh bawa jalan-jalan. Pasal gelap pula aku kan cakap dengan kau. Cakap dengan akak kau ni. Itu pula dia. Nak sengih-sengih kau pula. Enggak macam mana Kanda? Kanda okey tak? Kanda okey tak? Apa dia? Kanda okey tak? Kanda okey. Akak tengok Kanda okey tak? Kanda okey. Terima kasihlah sebab banyak bagi tunjuk ajar dekat share. Kanda okey lah. Kanda sesuai tak? Kanda sesuai tak? Kanda sesuai tak? Sesuai apa? Ya, sesuai ke tak tekanlah sesuai ke tidak? Sesuai apa? Dia cakap sesuai ke tidak? Tu je. Soalan kau ni. Kanda. Senyum pula dia. Sesuai dengan share dong cakap. Bukan sesuai dengan share, sesuai dengan adik share. Sesuai dengan adik share, bukan dengan share, sesuai dengan adik share. Mana adik share? Adik akak kak, adik share mana adik share? Ada situ. Hai. Men. Adik cantik. Apa je yang tak cantik keluarga dia ni. Ni akak kat luar ke? Apa dia? Akak kat luar ke? Ya, dekat luar. Tak apalah akak kat luar dulu. Kanda ni kejap lagi nak pergi asar pula. Asar pula dah habis pula. Nak tipu apa lagi? Asar baru lepas habis. Kanda ni nak keluar kejap. Nak pergi. Okey, Kanda. Okey kak, akak jaga diri tau. Okay. Jaga diri. Okey. Akak semua. Bye kakak. Bye. Kau okey tak bang? Okey tak? Kau okey tak kau? Kau okey tak kau? Nampak Aling tak kau? Saya nampak Aling tadi. Bila saya cakap saya lagi solat asar tadi. Saya nak cakap solat asar dekat masjid. Tapi masalah dalam 442 dah. Okey tak kau? Okey tak? Tak okey kena. Lock adik dia kena. Shell bagi dekat aku. Wah engkau. Okay, kalau macam tu aku ambil adik dia, lepas tu kau ambil share. Lepas tu kita kira umpama macam adik ipar dengan abang ipar lah, betul? Boleh. Takkan tak boleh. Boleh. Mama kami sudah pulang dan janjinya cucur adabi yang enak.
Oh, tukar dulu buat semua. Oh ni iman tak kuat lagi. Iman tak kuat lagi. Iman tak kuat lagi. Kenapalah boleh duk invite aku? Janganlah duk invite aku. Aku tahulah aku sekarang ni betul lah orang cakap. Bila kita dalam keadaan macam ni, kita mesti diuji. Kita mesti digoda. Alhamdulillah, masih kuat. Tak terpengaruh. Orang invite tadi, saya accept, saya terus gerak. Bermaksud iman saya okey lagi. Amin. Sebab topi comel. Ni kau topi kan mengenggok yang Isa. Bagus kan dah, ya? Saya nak jerawat korang. Kalau contoh nak tanya korang ini gentle jujur korang saya ni tak pernah pergi umrah. Ni jujur kita nak tahu tak? Okey, kita story sikit korang okay, macam ni. Okay, saya kan tak pernah pergi umrah, betul tak? Asal aku buat macam banduan pula ni. Okay, saya kan tak pernah pergi umrah. Tapi kau tahu tak, saya pergi jumpa-jumpa orang. Tak ada jumpa-jumpa orang jumpa-jumpa orang dekat umrah semua benda kan. And then dia cakap kat saya apa, macam bukan cakap kat saya, dia cakap dekat sana tu kita tak boleh nak ada sifat yang macam bersangka buruk atau bercakap buruk. Faham tak cakap buruk? Maksudnya kita macam nampak orang tu ke, kita kutuk orang tu ke dekat sana, atau kita hina orang tu atau kita kesian ke apa kat orang. Tak boleh. Sebabkan nanti benda tu akan ditimpa kat kita. Sama ada dekat situ atau kita balik nanti dekat pintu tempat. Betul ke korang? Betul ke? Kena jaga mulut. Betul tak korang? Sebab apa kat sana umpam macam real je punya bayaran. Betul tak? Ya, betul kan dah. Betul kan dah. Betul. Betul kan dah. Betul. Betul kan dah. Bagus tak? Sebab situ saya tanya-tanya orang. Saya tukar bertanya. And then satu kali cakap saya kan, oh ini lagi takut ni. Orang cakap saya, kan hati-hati. Takut nanti pergi tak nampak Kaabah. Saya sampai sekarang risau tau. Jujur cakap korang, saya sampai sekarang saya risau. Risau sebab saya ni bukanlah baik sangat. Saya ni bukanlah bagus sangat. Saya ni banyak benda yang kurang. Saya pun risau benda-benda macam tu. Kata-kata hari ni tak ada kata-kata. Janganlah cakap macam tak. Betul niat insya-Allah di pemuda tak. Ini kan orang cakap kita dengar apa yang orang cerita. Faham tak? Faham tak? Saya dengar orang cerita. Lepas tu dia cakap lah, ada orang cakap saya tak boleh kat sana pun, nak kesian dekat orang pun tak boleh. Betul ke korang? Nak kesian dekat orang pun tak boleh. Nak kesian dekat orang, nak macam pun bukan tak boleh. Dia macam tak boleh. Tapi benda tu ada dengan akak ni cerita lah dekat saya. Waktu tu akak tu kesian sangat dekat orang tu kena taik burung. Cakap kesiannya akak tu kena taik burung. Dah lah dia tengah solat, habis solat ada taik burung atas kepala. Lalas burung tu berak atas kepala dia. Bermaksud kat sini tak ada, dia cerita macam tu lah. So saya nak tanya betul ke tak betul macam tu. Terbang, tenangkan hati, insya-Allah semua mudahkan. Amin. Nak top up Maxis sana ada tak top up Maxis korang? Macam contoh tiba-tiba saya nak beli top up Maxis ke apa ada. Korang cuba tengok view TikTok saya dah berapa korang? View TikTok saya berapa korang? View TikTok saya dengan Popo Siroyo 10k. Oh 10k. Apa ni? Asal kamera dia macam tu? Upin! Upin kepala dia. Kepala kau lah! Kepala kau lah. Kepala kau! Upin! Kepala aku! Kau apa kepala aku? Ni siapa? Ipin! Vito Sinopal. Oh, Vigo Sinopal. Apa lagu tu? Sinopal. Vito. Dia Indonesia. Kuli Batak. Why? Kenapa Kuli Batak? Kuli Batak? Ya. Kuli Batak tu dekat Malaysia, bos besar, CEO. Batak tu bukan kuli. Batak itu budayaku.
Batak budayaku. Batak my culture. Hah? Batak my culture. Dia borak apa? Orang semua tak nak disebut pula Batak benda. You know culture. Ya, tahu gelas. Bapak kau gelas, culture, budaya, you know budaya. Kaklah budaya. Aku tahulah budaya. Kau kaca. Batak budayaku, bukan kuli. Ya, tapi di sini lain. Gak terima kau. Aku pun tak terima. Bawang Batak merah, itu bawang budayaku, putih. bukan kuli. Bawang merah, bawang putih. Main kita. Main. Main apa? Eka. PK pun tak pernah PK. Ayo. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki koin dipersilakan memasuki live Vito. Macam main Messi. Hebat weh. Bang, Apa? kita kan serumpun. Oh, ini serumpun. Tadi lu marah sama gua. Sekarang mau serumpun. Ada hiburan dari Kais, Bang. Nggak ada hiburannya. Terima kasih Adipan, Balif, Abel. Bang, aku sering ya nonton Upin Ipin, Bang. Suka aku, Bang. Serumpun kita. Nggak ada hiburan dari Kais, Bang. Nggak ada. Hilang lah. Nggak ada. Bang, dengar aku, Bang. Rumah Bang besar kali ya. Apalah, Bang? THR lah, Bang. Dia abang, bukan aku tahu pun. Dia cakap apa tu? Bang, minal aidin wa faizin ya, Bang. Ya, minal izin wa izin. Ya. Mohon maaf, Sekali. ada paus satu untuk aku, Bang. Mau paus? Iya, aku pengen lihat paus dari Malaysia lah, Bang. Kamu nggak usah. Pausnya nggak sesuai sama kamu. Kamunya sesuainya bawang merah, bawang putih sesuai sama kamu ya. Baik itu paus nggak sesuai. Paus hanya untukku seorang ya. Kamu ngerti nggak? Ya, kan, kamunya harusnya diam, nonton. Bang, bawang merah, bawang putih itu ya. Oke, ini Upi Ipin. Gong sikit ni kita menang ni. Katanya. Bu katanya awak adanya. Ambo kemain. Videonya kutang, videonya kamera ke sini. Aduh kamera ke sana. Ayo kamera ke sini. Betul. Jadi kamu kalah begitu. Kamu videonya kemain macam Mega 88. Tuntak 5 4 3 2 1. Last kalah. Namanya aku mencoba menghibur, Bang. Kalau menang kan biasa. Macam menang terus. Kalau menang kan biasa, Bang. Kamu tahu nggak? Kamu tuh bukan selevel dengan aku. Kamu tahu nggak? Aku punya level ini. Kamunya ini. No, tahu nggak? Ini levelmu. Levelmu ini, level aku ini. Kamu tahu nggak? Main lagi. Kamu dengerin, Victor. Kamu dengar nggak? Yes, you know, I win, okay? You know, Let's go. repeat with me. Yeah. You want to repeat with me? Hah? You want to repeat with me? Ron. Sorry, not my level. Anjir. Ya udahlah. Anjir. Oke, makasih. Kamu Udah. repeat. Ya udah kalah. Kalau nggak mau main lagi nggak apa-apa, Bang. Kayak mana lah mau dibilang? Kalau kamu udah kalah, punishment dulu. Bisa? Apa? Punishmentnya mudah kali. Apa? Kayak gini. Kamu tahu lembu tahu lembu? Nah. Lembu sapi. Nah, bulan ini bulan raya Aidil Fitri, tahu nggak? Ya udah THR lah aku. Enggak, kamu harus jadi lembuku.
Mana tu? Coba contohi. Kayak gini. Akunya perusahaan lembu. And then aku panggil. Lembuku. 5 kali. Ya. Oke. Gigi. Harus kau kalah ya. Ya, di belakang ya kamu ya. Datuk Sempurna Aidil Nur Faizin, Raya Aidil, aku mau perkenalkan kamu semua lembu-lembuku. Ini lembuku daripada Indonesia. Namanya Pak Sukirman. Pak Sukirman, mari ke Papa, Pak Sukirman. Ayo, jauh kali Pak Sukiman. Datangnya ke kamera Pak Sukiman. Jinak kali ini lembu. Ini depan kamera Pak Sukiman. Lembu cacat. Ini aku mau nunjuk kamu lembu daripada Jepun. Ayo, lembu daripada Jepun kayak mana? Lembu kayak Jepun. Lembu Jepunnya mana? Apa Jepun? Gak ngerti aku. Jembut yang ku tahu. Jepun. Negara Jepun. Apa Jepun? Japan. Japan. Wah, Japan. Lembu daripada Japan. Kamu nggak tahu? Nggak. Ini aku tunjuk sama kamu. Kamu panggil lembu Japan. Selamat datang, lembu Jepang. Kemoci. Gitu. Ya. Gitu, okey. Yang best ya, yang lembut ya. Okey. Aku perkenalkan kamu, lembunya daripada Jepang. Upin Ipin. Ipin kepala bana dia. Salah. Ulang. Lembu daripada Jepang. Kemoci. Itu. Nah, main sekali lagi. Aduh, kamu terima? Hah? Kamu terima? Enggak, itu habis kamu follow-nya tinggi banget ya, 16.3.5. Kamu bikin apa? Hah? Kamu bikin apa? Follow-nya tinggi, kamu artis di Indonesia. Enggak. Habis itu kamu siapa? Supir? Atlet. Aku pemenang olimpiade emas. Main apa? Apa? Main apa? Acara apa? Olimpiade, nggak tahu olimpiade. Olimpik. Ya, sukan apa? Iya, cabang apa? Balet. Ya, aku dah cakap tadi. Sukannya apa? Cabornya, cabang olahraga balet. Balik? Yeah, I'm 4 kali beruntun Olimpik. Gol Olimpik. 4 kali beruntun. Balik tu apa? Balik itu apa? Halah, bangang ni balik macam ni, badan besar macam ni, balik apa benda? Mulut kau! Ini badan besar ni bukan balik, ini kaki mesin. Selalunya badan besar. Main bacot. Ayo. Let's go guys, kasih paham dia saya begitu kan. Sampai di pasar.